Terapi tidur 6 saat. Ha, tengok ni. Nampak lawak kan? Tetapi boleh berlaku. Possible tak tekan tidur 6 saat tu boleh menyebabkan kematian dan juga sawan? Possible lah. Kenapa kita tekan tu kawan tu boleh lali dan mengantuk dan tidur? Sebab kita tekan salah satu salur darah utama yang menghantar darah daripada jantung ke otak, carotid artery. Tekan lama-lama menyebabkan blood flow pada otak berkurangan, yang mana akhirnya menyebabkan hypoxic brain injury. Bila sel otak, kajian abang bila sel otak tak terima darah at least 4 minit boleh menyebabkan brain dead. Brain dead maksudnya mati. Tekan tu lama-lama, selamat dia tekan sat je. Kalau tekan lama tak ke jahanam ke otak dia, brain ischemic, lala menyebabkan kematian, brain dead. Apa lagi risiko kalau tekan carotid artery? Boleh trigger arrhythmia, degupan jantung yang tak normal yang akhirnya boleh menyebabkan serangan jantung. Boleh menyebabkan carotid artery injury, boleh rosakkan salur darah carotid, boleh trigger brain hypoxic ataupun kurang oksigen pada sel otak yang akhirnya boleh menyebabkan injury, permanent injury, tak pasal-pasal. Otak kalau injury certain area boleh menyebabkan paralyzed, lumpuh, kematian, silap-silap menyebabkan gagal pernafasan. Lepas tu yang keempat, dan ada kajian mengatakan tekan lama-lama boleh trigger sawan. Memang ada kajian. So yang Wan Chai ni cakap, yang Wan Chai punya video ni betul. Nampak lawak kan? Lawak sebab muka dia lah. Tapi benda ni boleh berlaku. Kalau tanya pandangan aku, boleh ke nak buat? Ikut korang lah. Tapi ada dua badan dah bagi tahu dah. Malaysian Stroke Council dengan Malaysian Society of Neuroscience dah bagi tahu dah, jangan buat terapi tidur 6 saat. Risiko kepada certain orang. Try bayangkan kalau kawan tu dah ada masalah carotid artery atherosclerosis. Maksudnya carotid artery dia memang dah ada block, dah ada salur darah tersumbat. Lepas tu tekan lagi tu, boleh menyebabkan apa? Yes, darah beku daripada sini dia travel ke otak, lalah kena stroke. So macam mana nak jawab? Abang mai. Bismillah. Tak rasa pahit pun. Walaupun black turmeric. Black turmeric kalau apa rebus, hampa makan macam tu, tak sedap gila. Dia punya tengik dia tu. Tapi sebab kita gabungkan dengan abang soda, gabung dengan madu. Madu kita tahu kan, antimicrobial, natural antibiotic. Tinggi pula dengan prebiotic daripada Arabic gum. Ada pula herbal soda, piperine. Black turmeric tu rumusan yang terbaik untuk atlet. Rumusan terbaik untuk runner. Rumusan terbaik untuk korang yang cari suplemen yang untuk keradangan dalam badan. The best. Black turmeric shot, sachet.